Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hakim daripada SMK Matang. Subjek utama yang saya ajar ialah subjek reka cipta. Dalam subjek reka cipta ni ada satu bab yang dikenali sebagai bab sistem. Antara topik yang dipelajari dalam bab sistem ni ialah salah satunya ialah topik sistem pneumatik dan hidrolik. Dalam topik sistem pneumatik dan hidrolik ni ada 4 standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid, iaitu standard yang pertama ialah murid boleh mengenal pasti tentang sistem pneumatik dan hidrolik ni. Standard pembelajaran yang kedua pula adalah murid boleh menerangkan komponen asas yang terdapat dalam sistem pneumatik dan hidrolik. Standard pembelajaran yang ketiga adalah murid boleh menghuraikan mekanisme kendalian asas dalam sistem pneumatik dan hidrolik. Dan standard pembelajaran yang keempat adalah murid boleh mereka bentuk aplikasi penyelesaian masalah dengan menggunakan sistem pneumatik dan hidrolik. Selama saya mengajar topik sistem pneumatik dan hidrolik ni, saya dapati bahawa murid dia tak ada masalah yang ketara dalam menguasai standard pembelajaran satu dan standard pembelajaran yang kedua. Isu mula timbul ketika mereka menjalani standard pembelajaran yang ketiga serta standard pembelajaran yang keempat, di mana mereka tidak mampu menghuraikan cara kerja sistem pneumatik itu dengan baik. Mereka tak faham konsep sistem pneumatik itu. Mereka just menghafal tanpa memahami dengan mendalam bagaimana cara kerja, bagaimana setiap komponen di dalam sistem pneumatik itu berhubung kait dalam membentuk satu operasi sistem yang lengkap. Jadi apabila mereka tak faham konsep sistem pneumatik itu, pada standard pembelajaran yang ketiga, mereka tak dapat menggunakan sistem pneumatik hidrolik dalam satu situasi penyelesaian masalah pada standard pembelajaran yang keempat tu. Berdasarkan pemerhatian saya, punca utama kenapa murid-murid ini tidak dapat menguasai standard pembelajaran yang ketiga dan standard pembelajaran yang keempat adalah mereka tak faham konsep sistem pneumatik tu. Mereka tidak ada pengetahuan asas tentang sistem ni. Contohnya ketika saya mengajar topik sistem elektrik, apabila saya sebut saja elektrik, mereka tahu. Saya sebut saja komponen Swiss, mereka tahu. Mereka ada maklumat awal tentang komponen-komponen dalam sistem elektrik ni. Apabila masuk ke dalam topik sistem pneumatik dan hidrolik, saya sebut injap kawalan arah, silinder, mereka tak dapat, mereka tak ada maklumat awal tentang sistem ni. Jadi membuatkan mereka tak dapat membina kefahaman secara bermakna. Bila saya dapati majoriti murid saya tak dapat menguasai kedua-dua standard pembelajaran ini, biasanya apa yang saya buat adalah saya akan ulang semula PDPC tu, ataupun saya akan stay pada topik ataupun bahagian yang murid lemah tu sehingga majoriti antara mereka menguasai ataupun menunjukkan peningkatan terhadap bahagian yang lemah tu. Jadi ini membuatkan perancangan PDPC saya terhadap kedua-dua standard pembelajaran ini dia seolah-olah macam drag sikit, dia jadi panjang sikit. Sebagai contohnya, dalam rancangan pengajaran tahunan, peruntukan waktu untuk murid menguasai kedua-dua standard pembelajaran ini adalah sebanyak 2 minggu. Jadi murid sepatutnya menguasai kedua-dua standard pembelajaran ini dalam 2 minggu yang diperuntukkan tu lah. Bila berlaku kes macam tadi tu, murid tak dapat menguasai, saya pun terpaksa ambil masa yang lebih panjang daripada perancangan. Dia akan mengganggu perancangan yang lain. Sedangkan dalam topik sistem ni ada banyak lagi ni topik-topik lain yang perlu diajar. Kita ada sistem elektrik, sistem kawalan, sistem elektronik dan sebagainya. So dia akan menyebabkan saya terpaksa menyelaraskan semula perancangan ataupun melakukan kelas tambahan untuk kejar balik silibus yang tertinggal tu. Jadi bertitik tolakkan 3 isu ini, iaitu yang pertama, isu murid tidak dapat menguasai standard pembelajaran yang ketiga, yang kedua, murid tidak dapat menguasai standard pembelajaran yang keempat, dan yang terakhir adalah saya mengambil masa yang lebih daripada perancangan untuk menghabiskan pengajaran standard pembelajaran yang ketiga dan keempat ni. Jadi saya bangunkan satu inovasi yang diberi nama NewDraBot untuk membantu saya menyelesaikan 3 isu yang saya sebutkan tadi dan membantu murid untuk mempercepatkan penguasaan mereka terhadap standard pembelajaran yang ketiga dan yang keempat mengikut tempoh seperti yang dirancangkan pada RPT.
Baik, ini adalah Neudra Board. BBM Neudra Board. Okey, secara asasnya, secara umumnya, apa yang saya inginkan Neudra Board ini boleh dilakukan adalah saya nak Neudra Board ini boleh melakukan simulasi bagaimana operasi dalam sistem pneumatik dan hidrolik. So, fokus utama BBM ini adalah melakukan simulasi. Bagaimana simulasi itu berjalan adalah, satu, dia akan bermula dengan pemampat udara, kemudian dia akan pergi kepada tangki udara, udara dimampatkan simpan dalam tangki, kemudian udara dalam tangki akan pergi kepada pengering udara, udara dalam pengering udara akan pergi kepada unit servis, udara daripada unit servis akan masuk kepada injap kawalan arah, dan udara daripada injap kawalan arah akan masuk kepada penggerak ataupun silinder. Baik, sekarang kita akan lakukan simulasi. Okay, yang pertama sekali adalah kita kena hidupkan suis pemampat udara. Okey, selesai pemampat udara, fungsi dia adalah untuk memampatkan udara. Dia kompres udara tu, dan udara yang dimampatkan tadi akan disimpan di dalam tangki udara ni. Okey, daripada tangki udara, udara kemudiannya akan ke pengering udara. Ini adalah model pengering udara. Okey, daripada pengering udara, udara kemudiannya masuk ke dalam unit servis. Unit servis ni ada 3. Yang pertama iaitu satu adalah penapis udara yang bertujuan untuk menapis udara daripada sebarang berdasing ataupun kotoran. Okey, udara juga akan dilincirkan untuk mengurangkan geseran oleh pelincir. Udara kemudiannya pergi kepada pengawal tekanan. Kenapa kena guna pengawal tekanan? Sebab kita nak pastikan tekanan udara yang keluar masuk ke dalam sistem ni adalah udara yang bertekanan rendah. Okey, daripada pemampat udara ni, dia akan memampatkan udara kepada satu tekanan yang tinggi. Kita nak dia keluar kepada satu tekanan yang rendah saja. Okey, udara, sekarang ni saya akan menunjukkan bagaimana simulasi bagi silinder 2 tindakan dulu. Okey, udara daripada pengawal tekanan akan masuk ke dalam injap kawalan arah. Okey, injap kawalan arah ni dia berfungsi untuk mengawal ke mana arah udara itu pergi. Sekarang ni, injap ni mengarahkan udara, dia masuk sini. Dia masuk ikut ni, dan dia menolak silinder ni sentiasa ke dalam. Okay, apabila saya tekan injap ni, injap akan berubah posisi. Udara akan lalu ke sini, masuk ke belakang ni, dan menolak silinder ni keluar. Okay, injap ni dia boleh berubah posisi.
Okey, macam itulah dia punya perjalanan dia. Okey, sekarang ni saya nak menunjukkan bagaimana simulasi jenis silinder satu tindakan pula. Dia akan menggunakan injek yang berbeza lah, iaitu injap kawalan arah 3-2. Okey, sama udara daripada pemampat pergi ke tangki, tangki pergi ke pengering, pengering pergi ke unit servis, dan daripada unit servis ni, okey, last kali dia keluar ikut pengawal tekanan ni, dia akan lalu masuk ke injap kawalan arah 3-2. Okey, injap kawalan arah 3-2 ni pun sama, dia nak mengawal arah angin. Okey, sekarang ni dalam kes sekarang ni, angin daripada sini dia masuk, dia diblok oleh injap. So angin tak boleh ke mana-mana, dia terhenti kat sini. Apabila saya tekan saja injap ni, injap akan berubah posisi. Angin yang tadi kena blok, dia lalu masuk sini dan menolak silinder ni keluar. Okey, apabila saya tarik balik injap ni, injap akan kembali ke posisi asal. Spring ni dia akan tolak silinder ke dalam. Okey, nah macam itulah. Okey, ini dua ni menunjukkan rajah bagaimana binaan di dalam injap tu berfungsi ataupun berlaku. Setelah selesai saya membangunkan Neodrabot ni, saya mula menggunakan Neodrabot ni ke dalam PDPC saya bagi membantu murid membina kefahaman tentang konsep sistem pneumatik dan hidrolik. Seterusnya, mengaplikasikan kefahaman tersebut dalam situasi penyelesaian masalah selaras dengan tuntutan pada standard pembelajaran ketiga dan standard pembelajaran yang keempat. Penggunaan Neodrabot ni untuk murid menguasai kedua-dua standard pembelajaran ini mengambil masa selama 2 minggu dan 6 kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, saya memfokuskan tentang kefahaman murid terhadap komponen-komponen yang ada di dalam sistem pneumatik. Saya melakukan penerangan secara teori sambil saya menunjukkan simulasi pada Neodrabot. Apa yang saya fokuskan pada pertemuan yang pertama ni adalah saya nak murid saya faham betul setiap fungsi komponen di dalam sistem pneumatik ni. Pada pertemuan yang kedua, saya mula memfokuskan kepada standard pembelajaran yang ketiga, iaitu murid boleh menghuraikan mekanisme kendalian dalam sistem pneumatik dan hidrolik. Apa outcome yang saya inginkan pada pertemuan yang kedua ini adalah saya nak murid saya dapat menghuraikan bagaimana sistem pneumatik dan hidrolik ini bekerja. Ketika pertemuan ini mereka didedahkan dengan Neodrabot, mereka diminta untuk meneroka Neodrabot ini, berbincang di dalam kumpulan dan diminta untuk menghasilkan peta aliran, turutan prosedur cara kerja sistem pneumatik ini bermula daripada pemampat dihidupkan hinggalah silinder melakukan kerja. Pada pertemuan yang ketiga, saya meminta murid saya menceritakan cara kerja sistem pneumatik dan hidrolik ini dengan bantuan Neodrabot sebagai scaffolding untuk membantu mereka memahami fungsi operasi ataupun turutan prosedur bagaimana sistem pneumatik itu berjalan. Setiap murid diminta untuk menceritakan bagaimana sistem pneumatik dan hidrolik ini beroperasi dengan bantuan Neodrabot. Pada pertemuan yang keempat, saya mula memfokuskan peralihan daripada standard pembelajaran yang ketiga kepada standard pembelajaran yang keempat. Saya meminta murid saya berbincang, memerhati dan memahami dengan lebih mendalam bagaimana cara kerja sistem pneumatik dan hidrolik ini beroperasi. Kemudian saya memberikan mereka satu situasi masalah dan meminta mereka melukis gambar rajah blok turutan prosedur bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan sistem pneumatik dan hidrolik. Mereka sekali lagi diminta meneroka Neodrabot, berbincang di dalam kumpulan untuk melakukan aktiviti yang saya sediakan itu. Pada pertemuan yang kelima, saya memfokuskan sepenuhnya kepada standard pembelajaran yang keempat. Murid diberi satu situasi masalah dan mereka semua diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara mereka bentuk aplikasi penyelesaian masalah menggunakan sistem pneumatik dan hidrolik, di mana mereka diminta untuk melakarkan satu solusi menggunakan sistem pneumatik dan hidrolik, kemudian menerangkan fungsi operasi lakaran mereka tersebut, bagaimana solusi mereka itu boleh menyelesaikan masalah yang diberikan. Seterusnya, pada pertemuan yang keenam, saya melakukan pentaksiran lisan terhadap standard pembelajaran yang ketiga. Saya nak taksir mereka sama ada mereka boleh menceritakan atau tidak bagaimana cara kerja ataupun mekanisme kendalian sistem pneumatik dan hidrolik ni. Dan juga pada pertemuan yang keenam ni, saya melakukan ujian bertulis untuk menilai tahap penguasaan standard pembelajaran yang ketiga dan keempat mereka.
Untuk saya tahu setakat mana keberkesanan inovasi saya ni, saya bandingkan dapatan tahap penguasaan murid saya pada standard pembelajaran yang ketiga dan standard pembelajaran yang keempat ni sebelum inovasi ini digunakan dan selepas inovasi ini digunakan. Bagi standard pembelajaran yang ketiga, bagaimana saya menilai tahap penguasaan murid adalah melalui yang pertama adalah penteksiran lisan dan yang kedua adalah kuis bertulis. Maknanya dalam standard pembelajaran yang ketiga, dua cara saya guna untuk menilai tahap penguasaan mereka. Satu melalui pentaksiran lisan, yang kedua adalah melalui kuis bertulis. Dan untuk standard pembelajaran yang keempat, saya menilai tahap penguasaan mereka adalah sepenuhnya melalui kuis bertulis. Bagi tahap penguasaan murid dalam standard pembelajaran 3, dapatan pentaksiran lisan menunjukkan bahawa bilangan murid yang menguasai standard pembelajaran 3 meningkat daripada 4 orang sebelum menggunakan Mudrabot ketika PDPC kepada 15 orang selepas menggunakan Mudrabot ni. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 11 orang ataupun 64.7%. Dapatan ini juga disokong oleh dapatan daripada kuis bertulis yang mana dapatan menunjukkan bahawa seramai 15 orang murid ataupun 88.2% memperoleh markah dalam kategori skor tinggi bagi kuis bertulis standard pembelajaran 3 selepas menggunakan Mudrabot berbanding hanya satu orang murid iaitu 5.9% sebelum menggunakannya. Ini menunjukkan peningkatan seramai 14 orang murid iaitu 82.3% yang beralih daripada kategori skor sederhana dan rendah kepada kategori skor tinggi selepas menggunakan Mudrabot di dalam PDPC. Bagi tahap penguasaan murid dalam standard pembelajaran 4 pula, dapatan menunjukkan bahawa seramai 11 orang murid iaitu 64.7% memperoleh markah dalam kategori skor tinggi bagi kuis bertulis standard pembelajaran 4 selepas menggunakan Mudrabot berbanding tiada murid yang memperoleh markah dalam kategori skor tinggi sebelum menggunakan Mudrabot di dalam PDPC. Ini menunjukkan peningkatan seramai 11 orang murid ataupun 64.7% yang beralih daripada kategori skor sederhana dan rendah kepada skor tinggi selepas menggunakan Mudrabot. Berdasarkan dapatan-dapatan tadi menunjukkan bahawa terdapat peningkatan di dalam penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang ketiga dan standard pembelajaran yang keempat setelah 2 minggu PDPC menggunakan Mudrabot ni. Dapatan juga menunjukkan bahawa majoriti murid menguasai kedua-dua standard pembelajaran ini di dalam tempoh 2 minggu PDPC selaras dengan peruntukan waktu pada rancangan pengajaran tahunan. Jadi secara kesimpulannya, inovasi Mudrabot ini mencapai objektif yang diharapkan serta menyelesaikan isu-isu yang dibangkitkan dan turut membantu majoriti murid menguasai kedua-dua standard pembelajaran 3 dan standard pembelajaran yang keempat di dalam tempoh 2 minggu PDPC.